Satu hari satu hadis. Jom. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara tanda-tanda kiamat ialah akan diangkat ilmu, datangnya sifat jahil, arak diminum terang-terang, dan perbuatan zina berluasa. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis sahih. Apa yang hadis ni nak beritahu kita? Hadis ni nak memperingatkan kita, tanda-tanda kiamat adalah ilmu akan diangkat dan orang akan menjadi jahil, sifat jahil akan keluar, dan minum arak terang-terang dan zina berluasa. Semua benda ni yang dalam ni hadis Nabi SAW telah beritahu kita. Sekarang ni saya nak bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melihat video ni, sekarang ni ada tak 4 tanda ni? Zaman kita sekarang ni ada tak 4 tanda ni? Jawapannya ada. Sekarang ni kita diambang tanda-tanda kiamat. Sekarang apa yang perlu kita buat? Bila kita nak dekat kiamat ni, kita kena membuat satu persiapan. Buat satu persiapan untuk kita bersiap bertemu dengan kiamat. Yang pertama, dekatkan diri kita dengan Allah. Janganlah kita lalai. Jagalah solat kita, jagalah puasa kita, berbuat baiklah kita, bersedekah, mencari amal soleh, dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan mentaati segala perintah Allah, taat kepada Rasulullah. Kita jaga semua ni, kuatkan iman kita, kuatkan agama kita, kerana kita diambang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, tuan-tuan, bukan tanda-tanda kecil-kecil. Sekarang ni kita dah ada tanda-tanda besar dah sekarang ni. Kita hanya mampu kuatkan iman kita, rohani kita. Semoga kita ditempatkan di kalangan orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kita punya tujuan kita nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Siapa tak nak masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga. Betul tak? Jadi kita kuatkanlah pegangan-pegangan ilmu kita, iman kita. InsyaAllah semoga hadis ni dapat mensedarkan diri kita. Elok video ni. Okey, yang mana yang nak update satu hari satu hadis bersama saya, boleh follow akaun ni. Assalamualaikum.